Hello, wahai karakter. Wahai orang yang minat cerita Dora Explorer. Apa khabar? Hari ni saya cakap pasal animasi Poktoon. Ya, kali ni saya nak bahas karakter dia, iaitu apa nama dia? Ya, Saipul ataupun Sapiol. Ada yang panggil dia Sapiol, ada yang panggil dia Saipul. Ya, tapi saya akan panggil dia Saipul je. Okey, untuk karakter ni, untuk karakter Poktoon animasi ni macam cerita Dora, di mana semua haiwan boleh bercakap. Ya, Poktoon animasi. Ya, mulanya saya fikir nak bahas tu Isekai B13. Ya, tapi tak kenapa nak bahas ni. Mungkin sebab Saipul ni pernah bertukar jadi Hulk kot. Ya, Saipul boleh bertukar jadi Hulk, sementara monyet dengan belang tak boleh. Ya, kenapa Saipul boleh sementara kalau Jalu dah diberitahu, kenapa kalau Saipul tak diberitahu macam mana dia boleh bertukar. Okey, jangan lupa tekan butang lonceng, butang subscribe. Okey, untuk jalan ceritanya, okey, jangan lupa tekan butang subscribe, butang lonceng. Yang ya, anda boleh lihat sendirilah, karakter Saipul ni macam, ya, dia macam terinspirasi daripada, ya, kalau kita tahu lembu dalam bahasa Indonesia dipanggil, ya, lembu dalam bahasa Indonesia, dipanggil Sapiol. Ya. Okey, mungkin dia buat karakter ni untuk agama Hindu pun pegang untuk tengok kot. Ya, maklumlah kat Indonesia tu kan banyak yang ada agama Hindu, Islam. Ya, mungkin sebab tu kot. Ya, kalau nak sembelih dia pun agak susah. Ni ada episod panjang ni di mana dia pernah cuba nak mengorat sapi betina, tapi akhirnya gagal, ditolak oleh Ola. Ya, sayang sekali episod tu tak beritahu ni adakah si Juliet tu berjaya atau tak. Ya, saya nak tahu kenapalah episod yang tu tak dibuat-buat tadi. Dah lama tunggu, tak dibuat-buat pun sequel dia. Okey, siapa dah tunggu, jangan lupa tekan butang lonceng, butang subscribe. Okey, sila komen kalau anda pernah tengok bahagian episod tu. Okey, untuk mereka dah tengok anime B13, sila komen Isekai tu. Okey, sebelum ni tema universe, sekarang tema Isekai. Okey, Saipul. Okey, jangan lupa tekan butang lonceng, butang subscribe. Dan jangan lupa. Okey, untuk jalan ceritanya memang, ya, Saipul ni lembu lah. Pernah lah sekali tu patah hati. Ya, tak beritahu pun dia berjaya ke tak, ya. Kawan-kawannya pergi ke mana dah? Hilang ke meninggal dah? Ya, semoga anda tekan butang subscribe, butang lonceng. Ya, jangan lupa tengok channel YouTube tu sendiri. Takkan semua benda saya nak bahas. Okey, bye-bye. Jangan lupa. Okey. Saipul ni bahan komedi dia. Kalau orang gelak, dia gelak. Kalau dia ni kadang-kadang bertukar jadi hak untuk lawan. Ya. Ya, kadang-kadang saya tertentu je. Kalau nak beli Secret Man dalam belok dengan si Dopal tu, dengan nama dia, Poktoon animasi, animasi Poktoon berapa sekali semuanya. Sekali ada 4 lah animasi seharusnya saya beli. Ya, kalau beli 4 lah diuntung lah. Ya, sebabnya banyak duit yang perlu dibuat. Okey, jangan lupa tekan butang lonceng, butang subscribe kalau anda tahu nak buat animasi apa. Okey, jangan lupa tekan butang lonceng dan butang subscribe. Ya, dan kalau anda nak beli animasi daripada Indonesia, sesuai lah. Sebab taman tema sekarang ni, ya, taman tema kena ada maskot. Ya, tahu apa yang saya jumpa dekat Poktoon animasi ni? Animasi Poktoon, ya, mereka ada jual patung Saipul. Sebab apa? Patung lembu lebih senang nak buat daripada patung monyet. Ya, itu yang mereka cakap. Mereka meniaga dalam patung, ya, jual patung. Bukan jual patung orang, patung lembu, tapi tak ada patung monyet, patung laku, patung ayam. Ya,
Dia untung kalau jual patung ayam, patung monyet, yang patung orang. Kalau patung lakun, tak tahulah laku ke tak. Okey. Jangan lupa tekan butang loceng, butang subscribe kalau anda nak jual patung atau baju. Okey, jangan lupa ya, jual semua sekali. Okey, jangan lupa tekan butang loceng.